Assalamualaikum. Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana ada orang yang boleh nampak begitu tenang walaupun tengah dilanda ujian yang paling berat? Hari ini, kita nak selam satu konsep yang sangat mendalam dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Ia tentang seni keyakinan dan kebergantungan atau yang kita kenali sebagai yakin dan tawakal. Soalan ni lah yang kita nak cuba rungkai sama-sama. Dalam dunia kita yang penuh dengan ketidakpastian ni, ajaran Imam An-Nawawi ni seolah-olah macam satu kompas jiwa. Satu panduan yang bukan je relevan, tapi sangat-sangat kita perlukan untuk hadap apa saja cabaran kat depan. Okey, jom kita mulakan. Imam An-Nawawi ni, dia susun bab ni dengan begitu kemas. Dia tak terus masuk cerita, tapi dia letakkan asasnya dulu. Asas yang paling kukuh, iaitu firman-firman Allah dari Al-Quran yang menjadi tiang seri kepada seluruh konsep tawakal ni. Prinsip pertama yang digariskan ni simple tapi sangat mendalam. Sandaran kita mesti dan wajib kepada zat yang maha hidup, yang tak akan pernah mati. Cuba fikir sekejap, apa saja kita sandarkan di dunia ni, harta, pangkat, manusia, semuanya akan hilang. Tapi sandaran pada Allah, ia kekal abadi. Dari sinilah keyakinan yang tak goyah tu bermula. Ayat ni pula, ia bukan setakat nasihat tau. Ini adalah satu jaminan, satu janji terus dari Tuhan. Sesiapa saja, tak kira siapa pun kita, yang betul-betul letakkan kepercayaan pada Allah, maka Allah sendiri jamin akan cukupkan segala keperluannya. Satu tawaran yang luar biasa kan? Dan yang ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ungkapan ni bukan doa biasa-biasa. Ini adalah laungan keyakinan para sahabat bila diugut oleh tentera musuh yang berkali-kali ganda lebih besar. Bila orang cuba takut-takutkan mereka, tawakal mereka terus menukar rasa takut tu menjadi satu peneguhan iman yang padu. Baik, daripada asas yang mantap ni, Imam An-Nawawi kemudian bawa kita lihat ganjaran paling ultimate untuk orang yang berjaya sempurnakan tawakal dalam hidup dia. Dan percayalah, ganjaran dia memang menakjubkan. 70,000. Apa cerita di sebalik nombor ni? Ia mewakili satu golongan yang super istimewa dari umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka ni sebenarnya? Dan apa kena-mengena dengan tawakal? Jom kita lihat. Jadi, inilah kuncinya. Golongan 70,000 orang ni, mereka akan masuk syurga tanpa hisap, tanpa soal jawab. Dan sifat-sifat mereka macam tak bergantung pada jampi orang lain, tak percaya pada petanda nasib baik atau buruk, semuanya datang dari satu akar yang sama, kesempurnaan tawakal. Hati mereka 100% bersandar hanya pada Allah, bukan pada sebab-sebab yang lain. Teori saja tak cukup kan? Sekarang kita nak tengok macam mana konsep tawakal yang hebat ni dipraktikkan dalam situasi hidup dan mati. Detik-detik di mana iman dan keyakinan diuji sampai ke tahap maksimum. Cuba anda bayangkan sekejap situasi ni. Nabi Muhammad SAW dengan sahabat baiknya Abu Bakar tengah menyorok dalam gua. Kat luar, musuh yang dahagakan darah mereka ada betul-betul kat mulut gua. Dekat sangat sampai boleh dengar suara mereka. Logiklah kan Abu Bakar risau. Sangat logik. Kalau kita pun kat tempat dia, memang dah cuak habis dah. Dari sudut logik akal, memang dah terkepung. Nyawa betul-betul di hujung pedang. Tapi dengar jawapan Nabi SAW. Dengan satu ketenangan yang luar biasa, baginda terus ubah perspektif. Baginda ingatkan Abu Bakar, kita bukan berdua. Yang ketiga bersama kita ialah Allah. Serta-merta, situasi itu berubah dari keadaan bahaya menjadi keadaan di bawah perlindungan ilahi yang mutlak. Okey, kita tengok satu lagi kisah yang memang menguji iman. Satu hari, Nabi SAW tengah berehat sorang-sorang bawah pokok. Pedang baginda pula tergantung kat dahan. Ini betul-betul detik penentuan. Baginda sorang-sorang tak bersenjata. Musuh pula tengah acuhkan pedang baginda sendiri ke arah baginda. Secara zahir memang dah tak ada jalan keluar. Siapa lagi yang boleh tolong? Satu perkataan je, Allah. Bukan jawapan yang ragu-ragu, tapi satu kalimah yang keluar dengan keyakinan yang boleh menggegarkan jiwa. Keyakinan inilah yang menjadi kuasa sebenar, sampai pedang tu terlepas dari genggaman musuh. Inilah bukti tawakal tu perisai yang paling ampuh. Lepas kita tengok contoh-contoh yang epik ni, mungkin ada yang terfikir, habis tu tawakal ni maknanya kita kena duduk diam dan berserah je ke? Imam An-Nawawi jelaskan salah faham ni dengan satu perumpamaan yang sangat cantik.
Hadis ni jawapan dia. Tapi perhatikan betul-betul, burung tu tak duduk saja dalam sarang tunggu makanan jatuh dari langit. Ia perlu pergi. Dia kena terbang keluar, dia kena berusaha, dia kena mencari. Tapi hati dia sentiasa bergantung penuh pada Allah yang akan bagi rezeki. Nah, jadual ni jelaskan perbezaan dia dengan terang. Tawakal yang betul bukan lesen untuk jadi malas. Ia adalah gabungan padu antara dua benda, hati yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan anggota badan yang berusaha sehabis baik. Macam pepatah Arab yang famous tu, ikat unta kau dulu, kemudian baru bertawakal. Jadi, sekarang jom kita cantumkan semua kepingan puzzle ni. Kita nak tengok gambaran besar yang jelas yang boleh kita faham dan amalkan. Apakah sebenarnya intipati yakin dan tawakal ni? Inilah dia definisinya, ringkas dan padat. Ia adalah tindakan hati yang mesti diikuti oleh tindakan badan. Hati sandar 100%, manakala badan bekerja dan berusaha. Dua-dua ni tak boleh dipisahkan langsung. Kuncinya sekali lagi adalah keseimbangan, balance. Hati kita mesti yakin penuh yang hanya Allah penentu hasil. Tapi pada masa yang sama, tangan dan kaki kita mesti buat kerja sebagai usaha kita mengikut peraturan alam yang dia dah tetapkan. Dan bila kita dapat capai balance ni, inilah hasilnya. Inilah buah manisnya. Kita bukan saja dijanjikan rezeki yang cukup dan perlindungan di dunia, tapi yang lebih mahal, kita akan dapat ketenangan jiwa masa hadap krisis. Dan puncaknya, tentulah ganjaran syurga yang abadi. Sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita sama-sama fikirkan. Sebab ajaran Imam An-Nawawi ni bukan sekadar teori untuk kita kagum, tapi ia adalah panduan hidup untuk kita amalkan. Jadi, dalam hidup anda sekarang, di mana agaknya anda perlu mula mengikat unta anda hari ini?